Nama saya Muhammad Hezri bin Muhammad Hafiz. Saya seorang music producer, toke studio dan sebagainya yang berkaitan dengan muzik. Sejak dari 2009 Kamal Seni ni ditubuhkan, maksudnya dah 7 tahun lah studio ni. Masa kecil dulu cita-cita mula-mula sekali nak jadi doktor. Umur semua pergi sekolah, besar jadi apa? Doktor. Lepas tu semua cita-cita nak doktor. Apa benda. Dulu aku sekolah Maktab Mahmud. So sekolah Maktab Mahmud ni siapa main muzik ni kira teruk lah. Pakai seluar jin teruk. Bila cakap siapa main gitar kat sekolah tu, orang aim aku. Aku tak main gitar pun. Aku pun tak faham muka aku main gitar ke apa. Masa sekolah tu aku bergaul dengan orang-orang yang main muzik kat tepi parit apa tu kan. So aku rasa macam aku rasa macam aku minat main gitar apa semua ni. Tapi aku tak mau main gitar masa tu. So aku mengenali satu instrumen ni, bass. Dia macam 4 tali. Macam okay lah aku main bass lah. Sebab kalau aku main gitar macam struggle. So sampai satu tahap aku beli drum. Aku beli drum dulu kan. Beli drum macam nak beli drum. Buat surat rasmi, beritahu kat mak aku. Dengan ini berjanji untuk dapat drum ni aku kena dapat result sekian baru sign. So mak aku bagi duit beli drum second lah. Drum second hand 300 je. Drum buruk lah, drum studio jamming yang nak buang lah. So buat band. Sebenarnya ada band budak sekolah aku tapi macam tak idea apa kan. End up aku tak main drum pun, main bass. Nama band tu D-Relax. D-Relax. Dulu aku tak faham D tu apa. D filosofi ke nama kan. First show kami Battle of the Band lah. Dulu mana ada nak dapat show, orang tak kenal hang kot. So Battle of the Band lah nak show off kan. Kami praktis satu lagu ni untuk sebulan je. EP jamming lagu tu 2 jam praktis main lagu tu je. Lagu apa aku tak ingat. Ekspedisi ke apa. Dalam Dua Muka. Tu kira lagu tu kira masuk Battle of the Band, orang tengok oi banyaknya riff parts lah. Lepas tu kami masuk pertandingan tu. Kira kami first time masuk Battle of the Band, kami menang. Ni Battle of the Band Zichan Kedah Perlis punya zone juara, dapat RM1,000 time tu pecah kepala. Tapi aku tak boleh lupa sebab masa menang tu aku main dengan budak-budak ni macam budak jahat tau. Cik kalau hampa tengok ni cik. Depa jahat lah, depa masa dapat duit hadiah tu, masa nak bahagi duit tu kan tak bahagi sama rata. Memang aku kena tiaw lah sebab aku budak tau. Macam bagi ambil satu dah. Mereka hilang. Sampailah aku jumpa Koko lah. So actually Koko ni daripada 5 buah bands yang tak menjadi kat Battle of the Band dah, yang macam dah tak larat dah. So mereka buat band. So aku sampai start buat Koko tu, ada recording company yang minat. So kami sign jadi recording artist lah 2003. So dari situ lah perjalanan muzik aku. Maksudnya aku start bekerja pun masa aku study. Masa study tu aku kenal orang industri. Sebab masa jadi recording artist ni banyak pergi rakaman kan. Bila ambil recording kenal producer ni. So masa tu lah aku belajar lah. Dia start yang aku duduk rumah sewa aku ni 5 orang je yang sewa. Tapi duduk dalam tu 15 orang. Semua musician tau. Semua musician dalam tu. Paling best yang hang balik rumah semua duk praktis. Kongkang. Semua ada trompet apa semua ada. Rumah tu semua praktis. So hang balik hang tengok kawan hang praktis, hang macam pecah kepala. Macam aku tak praktis lagi ni. Masa keluar rumah tu keluar sikit-sikit tau. Ni fade out. Yang end up semua keluar. Tinggal aku dengan 2 orang. Aku dengan siapa? Aku dengan Nine lah tu. So kami lost lah. Kami lost lah barang banyak. Ada PR recording company kat tempat kami ni kan. Tempat kami kerja tu ada Abang Mi nama dia. So, Abang Mi tolong kita angkat barang letak rumah nenek Abang Mi. So kami macam okay, angkat barang masuk van apa semua, pergi rumah Abang Mi tu. Rumah dia ada tok dia. Tu kan lawak dia cerita dia. Kami tak ada rumah ni, pergi mana tak tahu lagi. Pergi rumah dia letak barang apa semua. Hidup mana tak tahu. Nak tanya orang segan. So macam apa tak barang kat rumah dia. Abang Mi kata tak apa, tidur rumah Abang Mi. Ni tok Abang Mi kata apa? Dia tak nampak. Tu okey. Tok dia bukanlah buta, tapi tok dia macam tak nampak dan tak sure siapa kat rumah ha. Kami duduk rumah tu, tok dia dah lalu lalang. Pergi duduk tok dia tak tahu kami ada. Lepas tu Abang Mi tak duduk situ lah. Dia duduk tempat lain. Wih segan kot.
Lepas tu sebab tak boleh buat apa kan, duduk lah bangkit mandi apa semua. Tok dia kata, tok dia macam cakap yang macam dengar mandi. Oh man, cakap macam ingat orang yang ingat ada beradik dia duduk rumah tu lah. Scary lah. Aku kat ASK setiap hari Jumaat kami ada persembahan weekly performance, orang panggil seminar persembahan untuk penilaian. So aku macam tiap-tiap minggu kan student je yang main untuk showcase tu. Aku macam aku nak buat benda lain. Aku nak bawa orang luar yang bukan daripada music punya course pun, tapi ada lagu yang best boleh share. Itu lah start hujan. Aku buat benda yang boleh relate dengan lecturer aku, apa yang lecturer aku ajak Cikgu Roslan. So benda yang macam intro pagi yang gelap tu memang seketui-seketui apa yang lecturer aku ajak. 251 apa benda, leaks apa semua aku buat dalam lagu tu. So aku antara student yang bawa orang luar masuk masa tu, macam mereka semua tengok atas bawah agak student music lain macam apa ni, tak percaya lain ke siapa bawa. So semua macam push, best lah. Macam orang mereka macam terkejut lah, surprise lah, macam ada band yang macam main music macam ni. Masa tu asal hujan ni nak jadi jazz band, sebenarnya kami nak main jazz. Memang nak main jazz, bukanlah jazz tepu, main lagu yang jazz lah, tapi muda kan, nak henjuk juga kan. Tu yang rock tu. Tapi rock pun tapi rock pun apa, chords yang kami pakai dalam hujan tu semua 7, 13 semua memang chord yang orang pakai untuk jazz song lah. Tu yang aku rasa sound hujan tu macam benda lain lah. Dulu aku masa aku MySpace ada kawan-kawan ni. Dulu ada budak-budak Children of Art ni, COA. Lepas tu ada mereka ni gaduh, mereka buat satu group Power Ranger ni yang kami semua yang nama kat belakang Ranger, Blue Ranger lah apa semua. Ni yang ramai-ramai masa tu fotografer. Ni sebelum zaman orang gantung DSLR tak berhenti tu, ingat. Yang best kan kami kat YM ada group ni, kami duk hantar lagu hujan. Almost semua office masa tu ada lagu hujan. So aku ada satu circle networking budak-budak ni yang akan pergi semua show hujan. Masa tu kami ada start main show, depa ni pergi sing along. Lagu Kembaran tu ada satu benda yang macam masa recording tak ada benda, aku tak rasa benda tu. Bila live aku main lagu tu, part solo tu aku bagi sebab line dia tu memang cerita pasal hang dah struggle penat. Hang memang wah, aku tak ada deep lah. Dia deep lah. Tapi benda tu aku explain dekat aku punya gitar. So aku ni antara hubungan aku dengan gitar aku lah maksudnya. Dari zaman Piramli dah tunjuk stigma yang orang-orang yang macam judge kalau kalau hang musician ni macam tak boleh cari makan. Tapi aku rasa benda ni balik kepada minat, passion dengan restu mak bapak. Masa awal-awal aku dapat tentangan keluarga juga sampai aku buat studio tu, baru mereka macam percaya aku ni serius. Better aku pesan pada yang dah senang-senang tu, kalau hang dapat peluang hang dah make it dalam industri, hang dah make it untuk orang percaya dengan karya kan, better hang buat betul-betul. Jangan sebab hang ada duit hang buat. Aku nak more tu buat empire sendiri lah, macam tu lah. Sebab kat sini Malaysia ni hang kena bekerja dengan orang baru untuk hang sustain lama. Hang kena ikut peredaran zaman. So macam hang kena evolve time by time lah. So aku rasa pengalaman ni sebagai hang jadi musician ni kan, paling best hang boleh bawa muzik hang global lah. Macam hang dapat show luar pada Malaysia, secara tak sengaja hang travel kan. So hang pergi negara orang, hang tengok macam mana mereka appreciate. Tu aku rasa pengalaman yang manis. Masih kecil lagi kan, masih kerdil lagi dalam bidang label ni. So aku pelan-pelan work on it untuk orang kata apa, expand lebih besar, lebih banyak artis, lebih banyak karya dan lebih banyak bini satu je.